Okey guys, ini adalah TNW T26 Pro yang mana dia adalah version terbaru daripada TNW T26 yang biasa tu. Perbezaan dia adalah yang pertama dekat dia punya phone holder ni ha. Korang boleh masukkan phone korang macam ni, tak kisahlah apa-apa phone pun boleh, tak ada masalah. Korang boleh dipusing-pusing macam ni, macam biasa sama juga, tapi dia ada kelebihan lain iaitu dekat bahagian pemegang dia ni korang boleh pusingkan macam ni ha, 390 darjah. Jadi lebih mudah untuk korang record video gunakan kamera depan ataupun kamera belakang dan senang nak adjust. Satu lagi kelainan adalah dekat dia punya remote shutter ni ha. Korang boleh kenakan dengan Bluetooth handphone korang dan korang boleh jadikan sebagai alat untuk kita zoom in juga zoom out phone. Jadi untuk zoom in zoom out tak payah nak touch screen, korang hanya perlu gunakan cursor yang ada dekat remote shutter ni ha. Kalau korang tengok aku tak ada touch screen pun tapi aku boleh zoom in zoom out gunakan remote shutter ni macam ni sahaja. Nampak tak? Dia zoom out dan dia zoom in macam ni. Memang sangat nice kan? Jadi lebih mudah untuk korang record video ataupun tangkap gambar gunakan remote shutter yang ada dekat TNW T26 Pro ni. Batang dia ni boleh panjang sehingga lebih kurang 35 cm dan juga dekat bahagian bawah ni ada kaki. Korang tekan button ni akan keluar 4 batang kaki yang agak kuat juga bila korang letakkan dekat meja ataupun dekat lantai, dan dia memang berdiri elok je. Nak bawa pun sangat mudah, korang boleh masukkan dalam beg ataupun korang boleh gantungkan dekat tepi beg korang gunakan carabiner yang dia ada bagi sekali. So guys, ini adalah TNW T26 Pro yang korang kena dapatkan. Dan lagi untuk korang yang suka pergi travel tu kan, memang sangat nice tripod kecil macam ni.